Kandungan pengguna. Kandungan pengguna membenarkan anda memuat naik bahan kandungan atau laman web untuk ditambah ke dalam pengkalan data Kris.my. Setelah pentadbir Kris.my menyemak dan meluluskan bahan kandungan tersebut, pengguna akan dapat mencari bahan kandungan tersebut dalam carian dokumen. Dalam kandungan pengguna, anda akan melihat panel folder keseluruhan, panel pilihan folder dan panel senarai bahan kandungan. Panel folder keseluruhan akan menyenaraikan semua folder yang telah diwujudkan mengikut turutan abjad. Maklumat mengenai folder dipaparkan di bahagian bawah panel tersebut. Untuk menguruskan folder, anda boleh pergi ke fil pilihan folder. Klik pada anak panah di pilihan folder. Pilih wujudkan folder dan klik hantar. Masukkan nama dan deskripsi folder dan tekan simpan. Anda akan melihat folder yang baru diwujudkan telah ditambah pada panel folder keseluruhan. Untuk mula menambah kandungan, anda perlu memilih folder terlebih dahulu. Pilih folder yang telah diwujudkan. Sekarang, mari kita tambah kandungan yang terdapat di laman web. Klik pada tambah sumber laman web. Baca terma dan syarat bagi pemilikan dokumen yang anda ingin kongsikan. Sebelum anda boleh meneruskan, anda mesti menerima atau menolak terma-terma dan syarat-syarat Kris.my. Klik tambah sumber laman web. Masukkan semua bidang mandatori yang bertanda bintang. Di kotak URL, anda perlu masukkan alamat URL yang betul seperti dalam contoh yang ditunjukkan di dalam kotak teks. Anda boleh klik butang sahkan URL untuk memastikan bahawa alamat tersebut adalah sah. Pada tab subjek, lengkapkan penerangan sumber tersebut. Sekarang pergi ke tab kata kunci. Anda boleh menaip kata kunci berkaitan dengan mencari kata kunci dalam kotak carian dan pilih kata kunci yang berkaitan dan klik tambah. Kata kunci yang telah anda pilih akan ditambah dalam senarai kata kunci. Anda boleh pilih lebih daripada satu kata kunci. Jika sekiranya kata kunci yang anda cari tiada dalam senarai, anda boleh tambah secara manual dengan klik pada butang tambah dalam kotak kata kunci. Masukkan kata kunci dan klik tambah. Anda juga boleh mengeluarkan kata kunci yang disenaraikan dalam kotak kata kunci dengan klik pada butang padam. Sekarang, klik pada tab MRDCS. MRDCS bermaksud Sistem Klasifikasi R&D Malaysia yang dibangunkan oleh Mastic, sebuah jabatan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. MRDCS ini digunakan untuk mengklasifikasikan bahan kandungan supaya ia boleh dicari dengan menggunakan sistem pengekodan. Masukkan kata kunci untuk mencari klasifikasi. Klik pada klasifikasi yang berkaitan dan klik pilih. Anda boleh menambah lebih daripada satu klasifikasi dan anda juga boleh mengeluarkan ianya dari senarai. Apabila anda telah selesai menghuraikan sumber web, klik pada simpan sumber. Anda boleh melihat sumber tersebut telah ditambah ke senarai bahan kandungan. Status kandungan adalah pending. Sistem secara automatik akan mengimbas bahan kandungan untuk memastikan ianya tidak mengandungi virus. Jika bahan kandungan tersebut bersih dari virus, pemberitahuan akan dihantar kepada pentadbir bahan Kris.my untuk meluluskan atau menolak bahan kandungan tersebut. Anda boleh mengubah atau menarik balik bahan kandungan jika ia belum diluluskan. Sekarang, mari kita tambah dokumen dengan mengklik tambah sumber. Klik untuk bersetuju dengan terma dan syarat-syarat. Masukkan semua bidang mandatori yang ditandakan dengan bintang.
Klik pada tab pengarang. Anda boleh mencari nama yang sedia ada di dalam kris.my dengan memasukkan nama dalam kotak carian. Pilih nama pengarang dan klik pada tambah untuk menambah senarai pengarang. Anda boleh menambahkan nama pengarang jika nama itu tidak dijumpai dalam carian. Klik pada butang tambah dalam kotak pengarang, masukkan nama dan simpan. Klik pada tab File. Klik pada muat naik sumber. Pilih fail untuk dimuat naik. Anda akan melihat fail yang telah anda dimuat naikkan tadi. Anda boleh memuat naikkan lebih daripada satu fail. Anda juga boleh mengeluarkan mana-mana fail yang telah dimuat naikkan. Klik simpan sumber. Anda akan melihat sumber tersebut telah ditambah di dalam senarai bahan kandungan sebagai status pending. Ia akan diproses sama seperti tambah sumber laman web yang telah diterangkan sebelum ini. Secara ringkasnya, kandungan pengguna membolehkan anda berkongsi bahan kandungan anda dan juga laman web yang anda syorkan kepada pengguna kris.my untuk carian mereka. Sekian, terima kasih.